Kali ni kita test earbud Monster yang premium. Korang tengok ni, Monster EMAS GT11. Dekat bahagian dalam dia ni, jom kita buka. Itu dia casing dia. Jom kita keluarkan. Casing dia berat guys, padan dengan harga dia dan kualiti dia yang premium. Okey, jom kita keluarkan dan kita buka dia. Itu dia guys, ada lampu dekat bahagian sini dan ada lampu dekat bahagian earbud dia. Okey, korang tengok design earbud dia. Dia ada muncung sikit macam ni supaya dia ada dekat hujung lubang telinga kita tu, supaya sound quality dia memang dapat padu. Bawah dia pakai Type C dan dekat dalam kotak ni, jom kita tengok. Dia bagi satu user manual, satu USB cable Type C. So, jom kita test. Alright guys, so kalau kita masukkan dekat telinga, dia bagi aku dia masuk cantik dengan telinga aku lah. Dan telinga korang kena check sendirilah sebab dia bergantung kepada telinga masing-masing. Tapi seriously, pegang ni dah ada feel premium dia tu. Dia berat babe. Alright guys, untuk lagu full volume dia memang kuat, memang best gila. Dia punya bass, sound quality dia memang mantap. Treble dia pun memang best. So nice untuk buat dengar lagu. Dan kalau korang nak main game, dia memang ada gaming mode. Korang tekan je 4 kali di sebelah kanan ni dan dia akan tukar kepada gaming mode. Kita pun dah test latency untuk game 50 millisecond je, memang laju gila. Dan untuk mic, tak lupa juga mic dia pun kuat, jelas dan tak ada noise. So kalau korang nak buat call pun tak ada masalah, langsung korang dengar sendiri. Sekarang kita sedang test mic daripada Monster EMAS GT11 dan dia sekarang berada di telinga. So nice gila babe, dia punya mic kuat, jelas dan tak ada noise pun. Bunyi-bunyi bising tak ada. So guys, untuk earbud ni bukan sahaja shape dia premium, feel dia premium, quality dia pun memang premium. Nak buat dengar lagu, main game dan call, tak ada masalah langsung. So guys, kalau korang minat dengan Monster EMAS GT11, korang check out sekarang dekat bag kuning di bawah.